kau jadinya. Ngerti tidak kau? Malu aku sekampung anget ini. Malu kemana rayaku? Kalaupun kau tidak galak, nak Samulyo, kalaupun kau tidak galak, jangan kau tolak di depan wong cak itu. Sekarang aku lalu lupa dengan kamu. Aku nak cari kebahagiaan baru. Bisa kau pegang-pegang aku lagi. Apa nak baik kelas gue? Hah? Kau lah yang salah perasaan wong kau main-main ke. Wong tua Pero datang baik-baik kau tolak. Kau pikir kau siapa Asi? Egois ya Ayu nih. Dan Dwi ingetin sama Ayu, jangan coba-coba sekali lagi Ayu buat ganggu Vero. Kau ngapa jadi saya ini, Wi? Ini bukan soal perasaan aku lagi. Ini soal nyawa, yuk kau. Kalau Asi itu tidak aku selamatkan tadi, mati dia, Wi. Ngapa kau jadi saya ini? Hah? Wi, ingat, Wi. Asi itu masih hayu kau. Sudah, Wi. Besok aku nak balik. Nak balik, Be. Wi, nak balik juga dah. Aku masih ada di sini. Kalau kau nak balik, tanda rasa sama aku. Aku besok pagi Be balik. Biar tidak bareng sama Asi. Jangan marah lagi ya. Bi. Iya Peral. Bi, Vero nak pamit, Bi. Oh ya sudah, hati-hati yo di jalan yo. Iya, tapi duitnya ada, Bi. Dan Peral, duit lu galak kau temui. Biarlah, ada apa-apa dia nenang kepikirannya dulu di sini. Mungkin pas nak wisuda kayak dia baru balik Palembang. Oh, iyalah. Sampai maaf, Bi ya, untuk duit. Iya, kita disampein ya. Hati-hati ya di jalan ya. Ke Palembang dulu. Iya. Bi, Iya, Assalamualaikum. hati-hati, Waalaikumsalam.
terulang lagi. Assalamualaikum. Salam. Nah, balik. Iya, balik Pak. Ya. Apa kabar, Lur? Lagi capek Pak. Kalau Bapak nak ribut, nak ngomongin macam-macam, kaget deh. Aku nak mandi dulu. Lah, siapa yang nak marah? Oi, Ferel. Pak ni cuma nak nunjuk tahu baik. Ngutlah kau kejar betino tu sampai ke Lampung situ, gadis itu. Pak tetap berdoa. Kau tak bakalan jadi sama dia. Iya. Doa Bapak tuh lah terkabul. Dah lah, mandi lu. Ah, budak ini.